Hai so bersama Mami di Bumi Canada. So siapa yang tahu Mami baru datang ke sini, baru sampai kat sini tak sampai pun 2 bulan, baru dalam sebulan setengah. So apa yang Mami boleh kongsikan, banyak benda insya-Allah mungkin. Sebab apa? Sebab ramai suruh Mami buat. Mami buatlah YouTube channel bukan 1, bukan 2, bukan 3 tapi 6 orang. 6 orang dah suruh Mami buat. Jadi Mami ambil ini sebagai challenge untuk menunjukkan kepada kamu semua bagaimana keadaan bumi di sini. So hari ini salji turun. So hari ini adalah hari pertama Mami nak pegang salji. So apa kata you all semua ikut Mami. Mami tunjukkan bagaimana rupa salji itu. Kerana Mami pun tak tahu. Mami baru nak pergi sana, nak turun ke bawah rumah Mami itu dan nak memegang salji. Okay? Okay you all, jom you. So Mami kata nak pergi bawah tu kan. Kita ambil gambar nanti. Okay selalu Mami akan sharekan kepada you all kat sini je depan rumah Mami ni. Mami tak pernah pun pegang, turun segala kan. So hari ini opportunity Mami untuk turun dan tunjukkan kepada you all semua. Okay. So ni area kat rumah Mami. Mami keluar. Ni pertama kali Mami berjalan. Negatif 9. Murah nak buat tu. Cool. Inci ni see? Tinggi kan dia punya ice kan. Don't do like that Hobby, just like this. So people can see. Okay Hobby, now after this I want to lay down. Okay, come Hobby, close up. More closer here. Okay Hobby, here more near. Okay, I want to lay down. Okay 1, 2, 3. Cantik. Tebal. Tak ais ni nampak ni. So tebal kan. See? Tebal ais. So siapa yang nak kata Mami Jakun tu? Yes. Of course Mami Jakun. First time datang kat sini. Main ais ABC. Oh my god.
sangat. Hari ni dia tak beku. Hari tu yang ni kan, parit ni. Parit. Beku ya kat sini. Hari tu parit ni beku. Hari ni dia tak beku. Tapi view dia Masya Allah. So nice. Macam yang dalam potret tu. Akhirnya kat depan mata Mami. Oh my god. I'm so happy. Yeah, video. No, that one video. Foto. Hai all, tadi you all dah nampak kan Mami ambil gambar. So ini adalah first experience Mami dekat bumi Kanada ni. Pegang pegang snow. Tadi Mami dah tunjuk macam mana Mami pegang snow kan. Memang bestnya. Mami tak pernah alami dan tidak pernah apa kita panggil, terlintas di akal fikiran Mami ini untuk berada di bumi Kanada ini. Ya Allah, bagi rezeki kepada Mami untuk merasa bagaimanakah salju itu. One more time. So itu saja untuk you all. So sejuk tapi kita tahan.